Okey, dekat sini ada dua titik, titik P dan juga titik Q. P ni adalah objek, Q adalah image di bawah transformasi pantulan. Okey, so sekarang ni dia nak kita tentukan dia punya paksi pantulan. Paksi pantulan tu macam cermin lah. Dia kata paksi pantulan tu adalah titik yang menyambungkan titik H. Maksudnya daripada sini, garisan pantulan tu daripada titik H ni. Sama ada dia pergi ke N ke, ataupun dia pergi ke K, ataupun dia pergi ke M, ataupun dia pergi ke L. So dekat sini, kita boleh nampak yang garisan pantulan tu sebenarnya daripada H ke L. Cuba korang gariskan pula daripada titik P ke titik Q. So daripada titik Q ke garisan pantulan tu, dia lalu dua kotak tau. Dan daripada garisan pantulan nak ke titik P ni, dia mesti lalu dua kotak juga. Nampak tak? Dia kena sama. Dia punya jarak tu antara P ke garisan pantulan dan antara Q ke garisan pantulan ni, dia punya jarak dia mesti sama. So of course lah daripada titik H ke titik L. So jawapan dia adalah B lah.